Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam vlog Ustazah Ili. Okay, hari ni saya nak share macam mana kita nak buat pula minggu ERPH minggu kedua. Okay, jadi bila kita nak buat, kita buka dulu Google Classroom dan kita masuk classroom kita. Dan kita boleh pergi ke classwork ERPH minggu pertama. Berdasarkan kepada arahan ni, dia kata lengkapkan ERPH minggu 1 dan menghantar ERPH minggu kedua. Okey, kita pergi dulu kepada ERPH minggu 1. Lepas tu kita tekan view instruction. Okey, kita tekan file kita minggu 1 ni kan. And then kita edit lah mana yang kita tak edit lagi, kita lengkapkan sebab nanti GK akan tengok kita dah siap refleksi ke belum. Kalau tak siap, dia akan baik komen dalam assignment minggu kedua nanti. Okay, so kita dah siap apa semua, dah siap letak refleksi apa semua. So kita pergi kepada file. Okay, nampak file ni, make a copy. Kita buatlah minggu kedua sebab kita nak attach hari Isnin minggu kedua pula. Okey, kita pergi kepada folder kita yang kita dah buat, kita tekan make a copy. Okey, dia memang akan ambil masa lama sikit lah untuk dia loading. Okey, so bila dia dah buka, okey, dia dah buka. So kita nak tukar dia yang ini, yang ini tarikh ni jadi minggu kedua kan. Ni masih minggu 1. Okey, kita klik ni. Klik warna biru ni, tukar tarikh. Dia akan automatik jadi minggu kedua. Dia akan automatik jadi minggu kedua. So kita tekan warna biru ini sahaja. Okey, so dia akan auto, yang lain tu ikut tarikh hari Isnin, tarikh minggu kedua lah. Okey. So kita edit lah hari. Okey, contoh kita edit yang ini, kita buang. Kita hari Selasa pun yang poster-poster ni kita buang lah. Kita dah habis dah minggu seronok ke sekolah ni kan. Kita buang apa semua. Okey, yang ni saya ajar nanti macam mana kita nak padam semua ERPH. Contoh yang ini, okey, saya ada kelas tingkatan 5 kan. Sebab tingkatan 5 tak ada minggu seronok ke sekolah. Okey, jadi saya tekan kepada bintang ke atas ni. Bintang ke atas ni, kita tekan bilangan ERPH, kita pergi bawah sekali ada padam ERPH hari ni. So dia akan auto. Okey, dia akan minta authorization. Kita select all je semua, continue, and then dia akan auto hilang. Okey, macam ni. Okey, hilang kita punya ERPH lesson plan kita pada hari minggu pertama tu. So sama dah juga dengan hari lain, kita padam, kita pergi ke bintang. Contoh macam saya ni, hari pertama, hari Rabu ni ada lesson plan, kita pergi ke bintang bilangan ERPH dan kita padam ERPH hari ni. So dia automatik akan hilang. Okey, jadi bila kita dah tekan, dah ubah minggu kedua, kita pergilah Isnin balik, kita masukkanlah lesson plan. Contoh saya masuk 4 setia tajuk apa, surah Al-An'am, minggu pertama belajar kan. So kita isilah semua. Kita isi menghafal, lepas tu membaca. Okey, so kita isi objektif apa semua, membaca lagi. Okey, sebab yang ni dia membaca saja. Sekejap saya tukar kepada 164. Dia akan tukar kepada menyatakan intisari ayat. Okey, so saya tukar kepada menyatakan intisari ayat. Okey, ni pendidikan Islam so saya buat teruslah lesson plan saya. So yang ketiga, menghafaz ayat. Okey, so yang ini kita biarkan dulu refleksi ni. Okey, kelas kedua pula kita siapkanlah terus Al-Quran apa semua ni. Petunjuk menghafal. Cikgu tak perlu risau. Misal kata dia tak keluar kat sini kan, dia tak keluar. Jadi cikgu boleh je tekan pergi ke hujung ni. Macam ni, pergi ke hujung ni. So kita boleh tekan sampai ke bawah. Sampai kita boleh tarik ni sampai ke bawah. So kita boleh tukarlah.
Objektif kita yang kedua menyatakan intisari ayat. Yang ketiga adalah menghafaz ayat hafazan. Okey. So aktiviti ni kita kena type sendirilah. Meminta seorang murid saya dah siap. So macam mana kita nak masukkan minggu kedua ni dalam tugasan minggu kedua kita. Okey, kita pergi balik kepada classroom, kita pergi kepada classwork and then kita tengok tugasan minggu yang kedua. Okey, kita pergi kepada view instruction. Okey, dia memang assume memang akan attach file minggu kedua, tapi kita dah buat make a copy tadi kan. Okey, so kita masukkan, kita tekan add or create and then kita pergi ke Google Drive and then kita tekan minggu kedua. Dia akan keluar auto, dia akan keluar kepada recent ni. So kita add. Okey, kita add and then yang atas tadi ni kita pangkah. Kita pangkah. Okey, lepas tu kita dah add, kita bolehlah turn in. So kita turn in. Okey. So bila dah turn in, dia akan keluar macam ni lah cikgu. Dia akan keluar cikgu punya unsubmitted. Unsubmit. So maksudnya samalah juga dengan lesson plan minggu ketiga, minggu keempat. Cikgu pergi kepada file, make a copy, cikgu copy minggu ketiga. Okey, cikgu pergi kepada ERPH SMKB ni, maksudnya folder cikgu masing-masing lah. Okey, so dia dah keluar. So kalau kita nak ubah minggu ketiga kat mana cikgu? Kalau kita nak ubah ke minggu ketiga macam mana? Tekan warna biru ni 2 kali dan kita tukar kepada minggu ketiga. So dia akan keluar kat sini lah, minggu ketiga. So next week cikgu bolehlah attach SUGC, dia akan keluarkan arahan kepada semua guru, sila hantar ERPH minggu ke-3. So jadi bila hari Isnin tu cikgu ubahlah lesson plan untuk minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. Okey, kadang-kadang ada orang tanya, okey, kita dah attach file kan, kita dah submit, dah turn in kan. Jadi kenapa dia jadi view only? Memang begitu cikgu. Kena tunggu GK ataupun penyemak untuk return semula, barulah kita boleh edit hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Adakah kita perlu turn in semula untuk minggu kedua? Tidak perlu. Dia akan auto save cikgu. Okey. So setiap minggu cikgu akan hantar by minggu hari Isnin sahaja. So bila kita nak kena edit hari Selasa, Rabu, Khamis dalam minggu tersebut. Okey. Jadi itu sahaja tutorial kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.